Tiger Akabane, Ya, apa halnya? saya nak berkawan dengan awak. Berkawan dengan saya? Saya diberitahu yang awak blader yang kuat. Oh yeah, saya memang blader yang kuat. Saya juga dengar awak kalah pada Vault Owl. Macam mana awak boleh tahu benda macam tu? Volt Awi lebih kuat dari yang saya sangkakan selama ni. Abang tahu. Tentu lagi gempak bila abang kalahkan dia. Semua orang akan tahu Achilles dan abang adalah juara dunia yang tak boleh dikalahkan. Ha? Menyedihkan betul lah. Apa? Naru? Apa yang kamu buat atas kapal ni? Baik kamu cakap. Ini tak kelakar lah. Lebih baik awak pulang bersama kawan dan selamat. Ya, baiklah. Nanti sekejap. Kenapa saya nak lari pula? Kenapa awak bising sangat ni? Kalau ya, kau tak boleh kawal tutup mulut tu sekurang-kurangnya masa awak tengah tidur. Huh? Tak guna, Hai. Dia ingat siapa dia sebenarnya, ha? Wow, memang sesuai sangat dengan awak. Ya, ia nampak hebat. Hei, siapa bagi awak kebenaran untuk pakai tu? Apa? Awak cemburu ke apa? Bukannya salah Kapten kalau ia nampak lebih sesuai dengan dia daripada awak. Siapa sangka awak cerewet macam ni? Yalah tu, saya nampak lebih hebat pakai ini daripada dia. Oh, Aiga, bertenanglah. Tak lama lagi saya akan rampas ni. Jadi tak perlulah nak bergaduh sekarang. Saya cuma nak tengok kalau ia sesuai dengan saya je. Jangan harap saya takkan benarkan awak rampas ni. Wow, berani betul awak, ya Aiga? Teruk betul. Awak yang ambil tali pinggang ni tak beritahu saya. Hei kawan, ini kelab B ke? Ya, betul tu. Ha? Hei Boboki Sumiye! Keluarlah dan lawan dengan saya! Apa hal yang kecoh-kecoh ni? Kapten kami masih belum sampai lagi. Belum sampai lagi ya? Kepala awak terhantuk ke masa awak jatuh? Terima kasih sebab selamatkan Badriak. Sudah-sudahlah tu! Hei, awaklah monyet saya nampak tadi. Balik-balik, saya bukan monyet, tahu tak? Ya, saya dah sedar tu. Maaflah. Semua patungnya ayah saya yang buat. Melainkan yang ini saya yang buat sendiri. Dan saya takkan kecewakan dia. Lagipun dia adalah wira saya. Tak kira siapa pun dia lawan, Achilles pasti menang. Dia ni hebat kan? Hei! Saya sendiri yang buat B ni. Jadi, apa namanya? Saya Aiga Akabane. Saya bukan tanya nama awak lah. Saya terbabas! Kapten! Saya ingatkan kita kawan, Kapten! Kenapa awak pergi macam tu je? Paling tidak berucaplah selamat tinggal sebelum awak pergi! Selamat jalan, Kapten! Dan saya janji, saya akan kalahkan Pak Aoi dan buktikan pada semua orang yang saya adalah blader terkuat di dunia! Tak lama je lagi! Awak tengok je lah nanti! Bagus. Tak sabar saya nak tengok tu. Saya dah agak dah. Abang! Cepatlah, abang! Bangunlah! Wah, sudah betul tidur tadi. Aiga Akabane itulah. Kenapa abang tidur di tempat yang macam ni? Sebab abang lebih nyenyak kalau tidur di luar ni. Akhirnya awak berjaya. Ha? Berjaya apa? Yalah, awak tahu awak berjaya sampai ke sini. Sini tu di mana? Oh, maksud awak sini tu sini. Baik mengaku. Awak Aiga Akabane ke? Itu bergantung kepada siapa yang bertanya. Awak bercakap dengan Kapten kepada Wild Bee Gang Ranjiro Kiyama yang terhebat. Wild Bay Gang, ya? Rasanya saya pernah dengar nama tu sebelum ni. Awak memang kenal siapa kami semua. Oh ya, saya dah ingat sekarang. Awak ni kumpulan blader yang lemah sangat tu. Siapa yang awak cakap lemah sangat, ha? Maaflah, saya terlalu kuat bagi awak. Apa?